termasuk dalam sifat orang-orang Yahudi. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Golongan ahli kitab mengharapkan sekiranya kamu, wahai orang-orang beriman, dapat dipalingkan kembali kepada kekufuran. Golongan ahli kitab, orang-orang Yahudi secara khasnya, mereka hasad, mereka dengki dengan kurniaan iman dan ilmu yang Allah telah beri kepada orang-orang Islam. Kerana jangan lupa, golongan Yahudi, mereka terkenal dengan apa, tuan-tuan? Ilmu. Para rasul telah diutus daripada kalangan mereka, betul atau tidak? Kerana itu ada istilah pendeta. Kalau sebut pendeta, mesti pendeta Yahudi. Manakala golongan Nasrani, mereka terkenal dengan apa? Kalau kita lihat dalam sejarah atau dalam Al-Quran, mereka terkenal dengan ibadah. Waktu itu kita ada rahib, yang ini daripada kalangan Nasrani. Pendeta Yahudi, rahib Nasrani. Tinggal lagi golongan Yahudi, mereka berilmu tapi tak beramal. Sedangkan golongan Nasrani beramal tanpa ilmu. Jadi kesudahannya, mereka ini adalah golongan yang dimurkai, manakala orang Nasrani adalah golongan yang sesat. Seperti mana dalam tafsiran ayat terakhir surah Al-Fatihah. Walau apapun, ternyata bahawa golongan Yahudi benci dengan orang-orang Islam, orang-orang beriman, dengan kurniaan iman dan ilmu yang Allah telah beri kepada mereka, sehingga kan mereka mengharapkan sekiranya orang-orang Islam itu kembali semula kepada kekufuran. Kenapa? Hasad dan min indi anfusihim, kerana rasa hasad, dengki yang ada dalam hati mereka.